Side orang Tino tu lah macam mana? Bodoh. Bodoh! Aduh, kata kut jatim untuk bodoh. Podcast tanpa studio. Podcast tanpa studio sekali lagi. Track lagi ni. Podcast tanpa studio, tak tapis tak jaga. New. Perempuan ada duit, mesti dia akan belanja pasangan dia. Lelaki kalau ada duit, mesti dia akan cari perempuan lain. Betul atau tidak? Tam. Betul tak? Aku rasa macam ada betul ada tak. Sebabnya atas individu. Sama je benda minyak topik sebelum ni tau. Kalau jatuh ada duit pun, kalau pandai manage, okey je ke? Kalau jatuh ada duit, dia baik hati, handsome macam aku. Okey je sebenarnya. Macam muka macam aku. Dua-dua lah, tapi smart aku sikit lah. Sebab aku banyak. Okey, mungkin boleh bagi pandangan pula. Kalau Tino tu pula, side orang Tino tu lah macam mana? Tino tu ada dua. Kalau jenis belanja tin jatuh tu, sama ada dia saya terlajuk ke jatuh tu Ataupun dia bodoh. 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 Pasal apa? Relax. Tak payah macam tak payah nak belanja sangat, tak payah nak saya lebih, tak nikah lagi pun. Tak habis duit banyak-banyak pun kata jadi tok lakimu. Belum tentu. Lepas tu lebih bagi pupu tu. Mu jatuh mampu bewak hidup. Aduh kata kut jatuh mu tu bodoh. Jatuh pun tak semua gitu. Jatuh ada baik ada jahat. Kalau contoh jatuh tu mungkin jatuh kopi, tak pun kurang sayangmu. Kurang saya. Kalau jatuh saya, dia bagi segala-galanya. Betul. Sebab saya sebagai seorang lelaki, saya sangat menyayangi pasangan-pasangan saya ataupun saya kalau ada kamera-kamera ada saya itu. And then royak sikit pandangan awak tentang saya menjaga awak dulu. Ada. Pada dulu. Pedih kata. Di. In the black backdrop, podcast tanpa studio, tak tapis tak jaga. Kita orang yang react, kau yang